Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini 15 hari bulan 8 2025. Pagi ni Pak Ndak cadang nak naikkan kesi tingkap jenang tingkap. Kat sini ada satu jenang tingkap kat bilik Pak Ndak. Sebelah sini ada lagi satu ni, tapi Pak Ndak tak boleh pasang dulu. Pasal ni nak buat laluan untuk kita keluar masuk kerja. Untuk jenang pintu Pak Ndak nak gunakan kayu ni. Pak kayu ni. Kayu ni tak boleh buka lagi. Pasal kita dapatkan sokongan ikat batu dulu. Kita boleh buka kayu ni untuk buat jenang. Kayu 5 inci ni, 5x2, 5x1,5. Okey. Lepas tu ni satu jenang lagi dekat atas tangga menuju ke bilik air. Ada satu jenang tingkap. Kat sini pintu satu. Sana pintu satu dekat bilik Pak Ndak tu nanti, insya-Allah. Untuk tangga ni Pak Ndak postpone dulu. Untuk pasang kisi-kisi dia ke atas tu kena buat satu handrail lah. Pasal untuk megang tangga naik ke atas ni. Tunggu tangga ni kokoh sikit dulu baru Pak Ndak boleh kaitkan dia ke atas. Okey. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan kerja-kerja Pak Ndak. Sihat tubuh badan. Minta doa semua. Semua keluarga sihat, alhamdulillah, insya-Allah. Okey. Mohon doa dari semua. Sayang semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Siap pasang jenang sebelum Jumaat ni. Jenang gantung aja. Tak payah nak pasak-pasak. Kita langsung dekat bendul rumah. Ni lagi satu. Jenangnya dekat tangga tu. Okey. Ni jenang mati ni. Maksudnya nakor dia tak boleh turun naik. Tapi tak apalah. Benda dah jadi dalam rumah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kerja-kerja Pak Ndak dapat selesaikan dan dimudahkan Allah Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum semua. Selesai kerja-kerja buat ikat jenang tadi. Pak Ndak pergi Jumaat. Habis Jumaat tu Pak Ndak pasang kayu kat sini lah. Ni untuk penyambung antara slab ni ke depan. Kena letak papan sikit untuk keserambi depan. Kat sini pula sambung terus papan tu kat sini untuk sambung ikat batu ke bawah. Ni untuk cantuman lah. Kerja agak memikirkan sikit lah macam mana nak buat. Mungkin tak nampak kan cara-cara dia. InsyaAllah nanti Pak Ndak tunjukkan. Okey. InsyaAllah besok Pak Ndak sambung kerja untuk letak papan dekat atas ni. Dekat atas ni. Okey. Lepas tu Pak Ndak sambung ikat batu bawah ni untuk tutup ruangan dalam, antara luar dan dalam. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja Pak Ndak. Doakan Pak Ndak sihat. Doakan semua sihat. InsyaAllah. Assalamualaikum.